Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adi Bahana. Bersama saya sekarang yang berhormat Tuan Syekh Farihuddin Anwardin, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Antarabangsa Islam. Salam sejahtera Tuan. Ya, Boleh saya tanya beberapa soalan? yes, yes. Okey. Apakah peranan Kolej Islam Antarabangsa sebagai rakan strategik sekolah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Adibah dan juga pihak sekolah dan kesediaan jemput saya pada pagi ini. So, apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah Kolej Islam Antarabangsa yang merupakan kolej ataupun dikenali sebagai kolej UIA di bawah Kolej Islam Antarabangsa International Islamic University. So, peranan kami sebagai rakan strategik kepada mana-mana sekolah adalah sama juga dengan SMK Bandar Baru Putra ni, di mana harapan kami bila kita menjadi rakan strategik pada sekolah ini, at least kita boleh memberikan sedikit sumbangan dari segi bagaimana nak membantu pihak pentadbiran sekolah dalam membina ataupun mewujudkan satu kondusif environment pada sekolah dan juga meningkatkan prestasi-prestasi para pelajar. Contohnya kami di Kolej Antarabangsa mempunyai pelbagai ramai yang berpengalaman ataupun pensyarah-pensyarah kami yang berpengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang kita boleh kongsikan ilmu itu sebagai persediaan awal kepada para pelajar untuk membuat perancangan masa depan mereka. Contohnya kat mana mereka nak pilih bidang-bidang pengajian mereka dan sebagainya. Selain dari itu juga kita ingin menjadi buat pelbagai aktiviti maybe dengan para pelajar untuk meningkatkan motivasi mereka, jati diri mereka. Okay, pada masa sama kita pun ingin membantu jugalah pihak pengurusan dengan memberikan berapa yang boleh untuk membantu meningkatkan fasiliti-fasiliti di sekolah ini. Okey. Soalan kedua saya, apakah nasihat Tuan dan harapan kepada kami sebagai pelajar SMK Bandar Baru Putra? Okey. Harapan dan nasihat saya kepada keseluruhan semua pelajar, para pelajar, khususnya kepada SMK Bandar Baru Putra ni adalah harapan saya untuk jadikan sekolah ini tempat kita menimba ilmu. Sekolah ini memang ada merupakan mana-mana sekolah pun ada tempat kita menimba ilmu, dan inilah masanya untuk para pelajar untuk mendapatkan the strong foundation. Maksudnya sebelum mereka melangkah ke pengajian tinggi dan sebagainya, sekolah rendah dan sekolah menengah lah yang akan membentuk sasiar diri kita. So gunakan sesi pembelajaran ni ataupun ke kurikulum juga. So saya menasihatkan para pelajar supaya aktif bukan saja dalam bidang akademik tapi juga dalam bidang kurikulum. Sebab kita perlukan seorang pelajar yang balance. Maksudnya dia juga bijak dalam bidang akademik, pada masa sama dalam bidang kurikulum pun dia aktif sama. Barulah nampak dia seimbang. Dan juga saya ingin menasihatkan para pelajar anggap pendidikan ini satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita. You cannot be engage with any profession ataupun ada yang pendapat para pelajar ni kita tak perlu belajar tinggi, kita boleh je bekerja dapatkan wang ringgit dan sebagainya, tapi apa-apa pun tanpa ilmu memang kita tak ke mana. Maksudnya kita tak boleh meningkatkan kemahiran kita tanpa ilmu. Dan juga saya nasihatkan para pelajar ni, especially Gen Z dan Gen Alpha sekarang ni kan, kita kata, so macam mana kita perlu hormat pada ibu bapa dan guru-guru dan juga kepada orang-orang dewasa. So nilai-nilai murni ni kita kena pupuk dalam diri kita supaya ke mana kita pergi kita boleh bawa diri kita. Dan harapan saya adalah para pelajar khususnya SMK Bandar Baru Putra akan lebih cemerlang dalam bidang akademik dan juga dalam apa juga bidang yang mereka ceburi dan menjadi contoh teladan yang baiklah kepada masyarakat kita. Terima kasih Tuan. Itu sahaja daripada saya.